Assalamualaikum Lisa. Lama tak nampak kamu. Sihat ke? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sihat. Betul cakap madam, lama tak jumpa. Lama juga saya tak dengar perkongsian daripada madam. Hari ini saya nak berbual dengan kamu tentang maqasid syariah dalam maslahat daruriyat. Kamu tahu apa itu maqasid syariah? Oh, itu saya tahu sedikit. Ia adalah tujuan-tujuan utama dalam syariat Islam, bukan? Ya, betul. Maqasid syariah terdiri daripada 5 perkara utama yang perlu dijaga, iaitu agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Mari kita bincangkan satu persatu. Baik, madam. Apakah yang pertama? Yang pertama adalah menjaga agama. Ini bermaksud kita perlu memastikan kita mengamalkan ajaran Islam dengan betul dan menjaga keimanan kita. Bagaimana pula dengan menjaga nyawa? Menjaga nyawa bermaksud kita perlu melindungi diri kita dan orang lain daripada bahaya. Ini termaksud menjaga kesihatan dan keselamatan. Saya faham. Bagaimana dengan menjaga akal? Menjaga akal bermaksud kita perlu memastikan kita mendapat pendidikan yang baik dan mengelakkan perkara yang boleh merosakkan fikiran kita seperti dadah dan alkohol. Dan menjaga keturunan? Menjaga keturunan bermaksud kita perlu memastikan keluarga kita dibina dengan cara yang baik dan menjaga kehormatan serta maruah keluarga. Akhir sekali, menjaga harta. Menjaga harta bermaksud kita perlu menguruskan harta kita dengan bijak dan mengelakkan pembaziran serta penipuan. Terima kasih, madam. Saya faham sekarang betapa pentingnya maqasid syariah dalam kehidupan kita. Sama-sama Lisa, semoga ilmu ini bermanfaat untuk kamu.